Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, this time kita nak pergi Koh Muk, Trang Province. Jom kita tengok. Kita akan naik di jeti Kuntungku Pier di Trang ya. So perjalanan from Alor to Trang Province is about 4 hours, 4.5 hours time. Depends on you. Kalau you bawa laju lah sampai. Okay, naik boat 100 baht seorang ya. Okey, perjalanan boat lebih kurang dalam 20 to 30 minit ya. Dekat je, tak jauh. Okey, boat akan ada setiap sejam sekali. Okey, kami dah sampai ke Koh Muk. Sini si balai ni mahal. So kita nak pergi yang biasa-biasa je. Kita nak duduk belah sana. Tapi kita tak booking pun. Kita just walk in, tengok kat mana ada jalan-jalan. Okay. Okay, kami dah dapat bilik. Walk in je. Bilik okay, no problem untuk kita orang. So this is the rooms. Looks like simple. Dan ni bukan nak duduk dalam bilik. Kalau nak jalan-jalan. So satu malam 60 baht with breakfast. Jom kita pergi Sunrise Beach. Dekat sini pula ada petrol station, auto pump. Ini semua pekan ni lah, pekan. Muk Ing Lei. Yang datang tu. Hai, mau apa ni? Ikut lah. Buka jalan tu. Boleh sewa motor juga kat sini. Ini pekan dia. Daripada pier tadi, hotel kami ada satu lorong tengah tu. So masuk jalan tu. Mana? Ya. Seafood. Ni apa ni? Koh Muk City Center Restaurant and Bar. Wih, cantiknya. Tengok ni dua-dua ni asyik ikut kita orang. Aduh. Ni The Bay Koh Muk. Kat dalam dia cantik. Cottage. Dekat sini waktu petang air surut. Kita boleh jalan tau dekat sini. Banyak Muslim sini. 95% Muslim. Lazy. Cantik juga walaupun kecil. Kami nak makan dinner kat sini. Kat depan hotel, depan resort. Ada orang teman, nampak? Dia ni ikut kita orang tour pulau. Lepas tu lepak tepi kita. Tak faham lah. Ni makanan untuk hari pertama. Okay guys, jangan lupa subscribe my channel. See you next day. Bye.